Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera bersama saya lagi Tora datang membantu anda. Okay guys, so kat sini customer ni nak tukar back glass dengan bateri high capacity yang boleh diagnose lah, tapi dia keluar use. Alright, so kat sini apa-apa jangan biasa, kita fully test dulu from customer. Dah settle fully test, barulah kita akan proceed untuk buka dia punya back glass. Alright, macam biasa kalau tengok kat sini kita akan check dulu, nampak ada bengkok sikit di atas ni. Itu tak apa, sekejap lagi kita akan cuba settlekan untuk tegakkan dia balik. Alright, so apa-apa pun tunggulah. Ini adalah selepas kita buka, macam biasa susun cantik-cantik supaya kita ingat balik mana skru yang kita letak. Alright, continue. Tunggu kita proceed tukar back glass. Alright, lepas kita buka back glass, kawan-kawan, apa yang perlu kita buat adalah kena cuci, bagi bersih. Okay kawan-kawan, okay, apa pun teruskan. A few moments later. Okay, kalau tengok sini, kita dah siap tukar lah dia punya back glass. Okay, so kalau korang ada masalah macam ni, nak tukar back glass macam gini, nak buat dengan kami yang macam gini, boleh cari kami di Phone2 Fix. Alright, so jangan lupa like, follow, comment and share untuk video seterusnya. Ingat follow Rosa, ingat Phone2 Fix.